Puasa saya memang alhamdulillah tersembuh dengan izin Allah. Dan saya berjanji untuk share dan sebarkan kebaikan produk BE kepada semua orang yang menghadapi masalah kesihatan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. And good morning. Morning semua. Saya CCA Maznah binti Seman dari rangkaian RCCA Jetan dan Siumi. Saya ingin mengucapkan ribuan bahkan jutaan terima kasih kepada BE dan founders. Terima kasih kepada mentor RCCA Jetan dan Siumi. Terima kasih juga kepada semua rangkaian upline bermula daripada Iklin, Diana, Azlin, Linda dan semua dan ahli rangkaian saya. Tak lupa juga kepada suami tercinta CCA Muhammad Azali. Saya seorang pesara guru yang berusia 57 tahun, mempunyai 6 orang anak dan 5 orang cucu. Dah tua ya? Okey. Mudah? Okey, insyaAllah. Alhamdulillah, dengan bermulanya memakai arm sleeve kerana masalah frozen shoulder yang sangat kronik, di mana bayangkan saya nak angkat tudung pun tak boleh. Saya nak tidur malam terpaksa menangis, memang menangis, sangat-sangat sakit. Di mana bila saya pakai arm sleeve tu, frozen saya memang alhamdulillah tersembuh dengan izin Allah. Dan saya berjanji untuk share dan sebarkan kebaikan produk BE kepada semua orang yang menghadapi masalah kesihatan. Sebenarnya kan semua orang tahu, bila pencen, gaji kita tinggal separuh. Kalau dah separuh tu fahamlah. Jadi saya doa kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah aku pintu rezeki. Di mana Allah tunjukkan pintu rezeki saya di BE. Di mana saya all out di BE. Saya buat betul-betul dan alhamdulillah rezeki saya di BE. Bermula daripada situlah saya menjadi ahli BE, di mana sebenarnya saya dipaksa oleh suami saya untuk isi borang. Isi je lah, dia kata RM60, RM60. Dia kata tak mahal. RM60 tu tak mahal. Kalau kita simpan RM60 tak kaya. Tapi kalau kita labur dalam BE, insya-Allah kaya raya. Bahkan dah telah terbukti seramai 79 orang RCCA di BE. Alhamdulillah, tahniah. Pencapaian saya di BE sebenarnya kan dalam keadaan saya bagaikan mimpi. Saya buat. Bulan pertama saya SA, bulan kedua saya RCA, bulan ketiga saya ACA, bulan keempat DCA. Orang kata, ya Allah Tuhanku, 4 bulan keempat tu dah buat masa tu, dah dapat kafangan. Kerja 24 tahun pun tak dapat.